Dia kan minum shake pagi tadi. Ha? Minum shake. Mana botol tu? Botol. Botol lagi. Dia tak cuci dah. Dia botol ni terang. Betul. Ya. Dia banyak. Yang bagi naik ke tak Ya. Kini majlis dengan penuh takzimnya menjemput Puan Hazina binti Imam Bukhari, pengetua Cemerlang Ismail Sari untuk menyampaikan mandat seterusnya merasmikan sambutan Hari Guru tahun 2026. Wah, penat dia ni. Penat tak? Mereka telah menderuni kita di Hari Guru. Kan? Hari ini lah, apalah, sebenarnya nak bagi teks ucapan. Alhamdulillah. Beri tepukan untuk anak-anak itu. Terima kasih kepada Hadiah yang menjadi penolong ataupun pemudah cara untuk semua yang ada ini. Alhamdulillah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang besar Puan Siti Asyiki binti Ansar, Puan Suhaini binti Ramli, Puan Zilhuda binti Muhammad Noor, Puan kanan yang sering membantu, sentiasa membantu, khususnya pada YDP Puan Tanjudin Amini bin Abdul Sattar yang walaupun saya tak sempat juga menyaksikan drama-drama yang anak-anak sarjan plan untuk kita. Ya, Alhamdulillah, barisan guru kanan mata pelajaran, ahli jawapan kuasa sambutan, Hari Guru dan Hari Pekerja. Sebenarnya kita sekali sambut Hari Pekerja pada semua kita pejabat awam. Pada YDP lah, kat dalam ni kami semua cikgu. Jadi YDP seorang lah pejabat awam yang bukan cikgu. Dan juga staf-staf kita, juga terutama pada guru cemerlang, guru-guru ganti kita, guru praktikal. Dan ini adalah suasana sebenar seorang guru, hidupnya seorang guru ya. Terima kasih dan alhamdulillah anak-anak jawatan kuasa sambutan Hari Guru dan Hari Pekerja, jawatan kuasa, kepimpinan, anak-anak yang ibu sayangi sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih. Tadi sebenarnya YDP dia tanya apa benda maksud guru bitara, kan? Guru bitara tu apa maksudnya? Jadi mungkin anak-anak dah boleh jawab ya. Guru bitara tu apa maksudnya? Sebenarnya guru yang sangat serba neka, kalau satu barang tu serba neka, dia boleh buat semua benda walaupun tugasnya begitu banyak. Dia boleh buat, dia boleh kompeten. Dia sangat disukai menepati kehendak-kehendak kementerian ya, ikut berkeliling, semualah serba-serbi. Dan itu adalah mudah-mudahan mulai daripada hari ini guru-guru cubalah sematkan di dalam jiwa, niatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan walaupun susah menjalankan tanggungjawab, Allah mudahkan semuanya. Kita adalah apa yang kita fikirkan, insya-Allah. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran Ibu panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama meraihkan. Yang meraihkan dengan suasana yang begitu berwarna-warni. Nampaklah tengok tak, kalau cikgu kita hari-hari pakai macam ni, tak ngantuk ada anak murid kita kan? Semuanya wah, nampak muda. Yang sebelah sana nampak muda, yang sebelah sini nampak ceria, bunga-bungaan di sana sini.
Sanggup malam tadi tak tidur nak jahit bajunya tu, nak jahit bunga-bunga tu. Okey, kemudian tema yang Wadi tanya tadi ialah guru bukan sekadar penyampai ilmu. Kalau sampai ilmu tu orang lain buat, kita sampaikan itu bukanlah tugas guru yang sebetulnya, tetapi membela jiwa. Jadi anak-anak yang ada jiwa sampai dia melaksanakan menghayati prisma yang 16 tu. Kita guru adalah penggerak, memastikan supaya semua prisma, elemen dalam prisma itu kita hayati, bukan sahaja kita fahami, tetapi kita hayati dalam budaya kerja buat kita, insya-Allah. Pencorak akhlak itu sangat penting. Sebab itu anak-anak punya kehendak nak dapatkan Hawaii. Tema Hawaii. Mula-mula kalau kita pandang kepada Hawaii, bayangkan Hawaii dekat tepi-tepi pantai tu macam mana pakaiannya. Wow. Tetapi ibu bagi tahu pada guru-guru, jangan risau, kita nak tunjukkan kepada anak-anak bahawa Hawaii Islamik inilah yang mana cikgu-cikgu buat. Terima kasih kepada cikgu-cikgu. Terima kasih kepada semua guru-guru yang sangat sportif. Tengok border tu tak situ bunga, nampak? Perasan tak situ border? Situ bunga. Bukan lagi guru-guru yang berkasus berbunga-bungaan, ya. Alhamdulillah. Kita nak gambarkan bahawa bila orang-orang yang berilmu mendapat sesuatu maklumat, dia boleh cernakan mengikut ilmu yang dia ada. Bolehlah pakai macam mana pun, janji ikut syariah. Tak ada pun aurat-aurat yang terbuka, tak ada pun badan yang kita boleh lihat, tetapi kita tetap ceria dengan Hawaiian kita. Hawaiian macam pizza lah pula, ya. Lapar tu. Okey, jadi pemimpin masa depan negara, kami guru-guru, anak-anak Samestari yang ibu sayangi, kami guru-guru berjanji dan berikrar, insya-Allah dengan kudrat yang kami ada, yang Allah beri pada kami, insya-Allah kami akan cuba bantu kalian dengan syarat kalian bersedia untuk berubah menjadi pemimpin masa depan negara. Nak tak kami bawa kalian ke sana? Insya-Allah. Kami mudah-mudahan, ya. Di tangan guru lahirnya seorang doktor, jurutera, ulama, pemimpin dan lisan yang memberi manfaat kepada umat. Jadi sematkan dalam jiwa kalian masuk sampai bukan saja-saja. Dan anda akan menjadi seseorang apabila anda melayakkan diri ke sampai, insya-Allah. Kemudian Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-11, Allah akan mengangkat darjat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Tidak diangkat, menunjukkan bahawa berbeza orang yang ada ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu. Cara bercakap, cara berpakaian, cara berjalan pun orang berilmu tak sama dengan orang yang tak ada ilmu. Cara melihat seseorang, sebab kalau kita nampak sekali, harus kali kedua dah jadi haram kalau bukan ajnabi. Ayat ini mengingatkan bahawa profesi guru adalah profesi yang sangat mulia di sisi Allah. Warga guru Samestari yang ibu sayangi, ibu hormati, sekolah ini hebat. Di sekolah yang hebat seperti Samestari, kecemerlangan bukan saja diukur pada keputusan peperiksaan. Bukan, ya? Seolah-olah kita ni kilang yang baik, produk, kita mengeluarkan produk yang terbaik bukan saja dari segi wrappingnya, tetapi dari segi dalamannya. Apabila diuji, anak-anak ini kuat dan tangkas. Itu kita punya cita-cita. Tetapi pada budaya kerja dan sasiah, jadi anak-anak, guru Bintara ialah guru yang menjaga amanah waktu, hadir tepat pada masanya, memelihara kebersihan tempat kerja, menjadi contoh terbaik kepada murid. Dan kadang-kadang murid yang tidak boleh kata apa yang kita cakap, tetapi mereka melihat apa yang kita buat. Jadi sebenarnya, hai guru, kerajaan mengadakan hari guru bukan untuk kita diraihkan saja, tetapi bermula daripada hari ini, mari kita muhasabah. Cikgu-cikgu, mari kita muhasabah. Aku buat kerja ni maksimum ke tak? Mengikut ganjaran yang kerajaan bagi pada aku, mengikut rezeki yang Allah bagi pada aku.
Jadi waktu yang kita tepati, cikgu bertukus rumus menanda, cikgu bertukus rumus menyediakan bahan-bahan untuk mengajar, cikgu bertukus rumus memastikan supaya anak-anak yang kita ajar boleh faham dalam kelas. Walaupun kita ajar orang kali tak faham, tapi itu adalah tugas kita. Jangan komen cikgu. Itu adalah syurga untuk kita. Syurga mahal. Bukan senang-senang sekali kerja, sekali mengajar dah boleh masuk syurga. Tidak. Okay? Ajarlah mereka sampai mereka faham. Bagi kita melahirkan manusia dalam ummah kita, untuk ummah kita. Saya ingin mengajak para guru membayangkan satu simulasi indah. Jika seorang guru lewat 5 minit sehari dan murid mencontohinya, berapa banyak masa dan disiplin yang hilang dalam setahun. Begitulah besarnya kesan seorang guru terhadap pembentukan budaya sekolah. Saya walaupun ketua, saya tak boleh buat banyak kalau cikgu tak sokong. Sebab kalau cikgu nak buat saya, insya-Allah boleh je. Tetapi apabila kita menjalankan amanah kerana Allah Ta'ala, Allah bantu kita. Susah macam mana pun, kita mesti bekerjasama. Kepada murid-murid pula ibu nak pesan, tolong kejut yang tidur dulu. Hargailah guru. Hargai guru. Cara pandang menggunakan bahasa, menggunakan lentuk badan dengan cara niat hormat pada guru. Jangan hanya mencari ilmu, tetapi serap juga adab. Disiplin dan nilai kehidupan kepada guru-guru kamu. Walaupun mereka tak ajar kita, tapi once kita menjadi anak murid dekat sampai sini, walaupun dia belum ajar kita, mungkin kita dah berada di tingkatan yang lebih lain dan lebih tinggi, dia tetap guru kita. Sekolah yang bersih, berdisiplin dan cemerlang lahir apabila guru dan murid sering atau memainkan peranan. Akhir kata, ibu merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh pendidik sampai sekali atas kesabaran, pengorbanan, keikhlasan mendidik anak bangsa. Khusus kepada YDP dan AJK PFG, saya rasa puan lain ni ada tak perlu masuk. Dia tunggu oleh guru. Terima kasih. Dan kami sebenarnya tak dapat nak membalas budi baik tuan-tuan PIBG kerana sentiasa menyokong susah senang kehidupan kami, sentiasa memahami kami nak macam-macam, tapi sentiasa ditunaikan. Walaupun katalah kami nak 10, ditunaikan mungkin 5, tapi ada faktor kekangan kewangan dan lain-lain kami atur, insya-Allah. Tapi apapun kami doakan agar AJK PIBG tahun ini dan PIBG serta KSIB 1 hingga 5 diberi rahmat Allah, barakah, kesihatan, ukhuwah yang baik antara sekolah yang cemerlang, cikgu, PIBG, anak murid mesti bekerjasama. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, ibu merasmikan sambutan hari guru dan hari ketua bersempurna dan tahan dan yang kita sejahtera berhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang diucapkan kepada Puan Tutu.